Maulana kata tentang peniaga-peniaga orang pelik, kenapa peniaga di Madinah ini begitu jujur dan sebagainya, sebab mereka takutkan Allah. So tetapi nak menerapkan keyakinan untuk keyakinan terhadap akhirat ni pelan-pelan lah Maulana. Saya pun tak pandai Maulana. Saya belajar kalau cerita pasal Maulana, kalau cerita pasal DRSM, cerita pasal kawan-kawan ni jadi sedih sebab dengan keluar 3 hari tu saya dapat belajar lembutkan hati saya Maulana. Betul. Bukannya nak jadi ustaz. Tidak, lillahi ta'ala. Saya lebih baik pada orang lain, tidak. Allah tidak Maulana. Tapi saya seronok bila saya rehla jumpa Maulana dekat Pulau Perhentian, dekat Melaka, dekat Kuantan, dekat Kota Kemuning. Kenapa Maulana 3 hari tu boleh jadikan jiwa kita lembut? Belum lagi 40 hari dan sebagainya. Silakan Maulana. Ya. Kadang-kadang kita lihat dalam hidup kita ni banyak je kita dengar ceramah Abang Ismail kan. Dia dalam radio kita dengar, dalam TV kita tengok. Tetapi kenapa perasaan tu tak sama dengan bila kita keluar 3 hari? Masya Allah. Padahal benda yang kita dah belajar dalam 3 hari tu benda yang sama kita dengar ceramah tu. Tetapi apa yang membezakan? Ulama kata kita bila kita keluar ni kita dah niat untuk mewakafkan diri kita, masa kita, harta kita untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dan kita pergi ke jalan Allah ni walaupun sedikit, tetapi Allah Taala tidak mensisirkan pengorbanan kita. Yang Allah kira tu susah payah kita. Bayangkan satu orang yang telah bunuh 100 orang pun, bila dia keluar daripada rumah dia dengan niat untuk baiki diri, dia mati di tengah jalan. Masya-Allah. Tiba-tiba masya-Allah, padahal ulama kata matinya betul-betul di tengah-tengah antara kampung dia nak hijrah tu. Kalau kita ni kampung kita nak keluar lah. Contohnya bulan ni kita nak keluar ke Kelantan. Di tengah-tengah jalan tu belum pergi, belum sempat sampai lagi, belum sempat solat, belum sempat dengar bayan. Tetapi andai kata kita niat nak berubah, nak hijrah, nak baiki diri, nak jadi hamba Allah yang terbaik, saya yakin setiap orang yang mendengar apa malam ni bersama kita Abang semua, semua yang mendengar ni pun pasti ada niat untuk berubah. Pasti niat untuk nak jadi baik, nak berhijrah, sebab kita bukan baik untuk orang, kita nak buat baik untuk Allah. Kerana kita datang ke sini atas perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke dunia bukan di atas kehendak kita, perancangan kita, bukan di atas takdir kita, tetapi kita datang ke dunia ini adalah di atas takdir yang Allah SWT tentukan. Kedatangan kita di sini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang diuji dalam kesenangan, dalam kesusah payahan. Tetapi dalam kita menerima ujian ni kadang-kadang kita leka. Kita terlalai dengan dunia ni sehingga kita lupa untuk persiapan untuk balik ke alam akhirat. Jadi semua orang ada niat untuk berubah. Tetapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah sentiasa melihat dalam hati kita ni, siapa di kalangan kita yang ada talab, ada talabus sadiq, ada keinginan yang benar-benar jujur pada Allah Ta'ala, ya Allah bimbinglah aku. Sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, kalau kita minta pada Allah, bimbinglah aku ya Allah ke jalan yang benar, tunjukkan aku agama yang benar, tunjukkan aku siapa Tuhan yang sebenar, tunjukkan aku siapakah baginda Muhammad SAW, jalan-jalan hidup yang sebenar-benarnya yang aku nak ikut. Kalau kita berdoa pada Allah walaupun tak ada guru pun, Allah pasti akan guide kita, kerana Allah Maha Pengasih. Dan Allah SWT sebenarnya dah lama rindu nak dengar suara kita menyebut nama dia. Allah SWT sedang merindui kita semua. Semua pendengar-pendengar Bapak QFM, kalian semua sedang ditunggu oleh Allah SWT. Setiap kali Allah jemput kita, hayya ala salah, hayya al falah, Allah tunggu siapa nak datang ke rumah aku, siapa nak datang bermunajat dengan aku, nak memohon doa pada aku, nak merayu segala hajat. Dan kita tahu kita susah, kita dalam keadaan musibah, kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun dalam dunia yang tak perlukan Allah. Atau orang bukan Islam pun dia perlukan Allah, cuma dia tak tahu tempat nak mengadu, tempat nak meminta, dia tak tahu platform itu. Tapi orang Islam ni kita ada platform. Maka sudah tentu dalam hidup kita, kita mencari detik apa semua. Kalau kita nak tunggu haji mungkin lambat lagi. Tak tahu bila Allah nak jemput kita pergi haji, tapi at least sebelum kita pergi haji, kita nak buat sesuatu yang terbaik. Dan kita tengok apa semua dalam urusan dunia pun, kita tak pernah berkira pun untuk kebaikan diri kita, betul. Untuk beli baju yang mahal kita tak kisah, beli jam jenama harga apa pun, yang penting menepati kehendak cita rasa kita akan buat. Ini untuk kerja dunia, kehidupan dunia yang sementara. Why not untuk kehidupan akhirat? Kita pun nak dapat kehidupan yang terbaik, yang terindah, yang kehidupan yang terjamin di sisi Allah SWT. Cuma kadang-kala syaitan ni menahan kita bila kita nak berhijrah, bila kita nak berubah. Dia kata belum masanya, kau pun muda lagi. Sedangkan kita tahu masa kecil memang kita tak boleh buat ibadat, sebab kita masih tak ada akal. Bila kita tua nanti,
nanti kita dah tak larat. Jadi waktu yang terbaik untuk kita tunaikan janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ni adalah masa muda. Tapi masa muda syaitan pula kacau kita. Yalah. Dia kata belum masanya. Jadi untuk itulah maka kita ni nak pergi masuk memondok, belajar madrasah dalam usia macam sekarang ni mungkin tak sempat. Masya Allah. Tapi jalan yang paling mudah sekali kita pergi keluar 3 hari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kita dengar kalam-kalam ulama-ulama yang beramal dengan ilmu yang mereka sampaikan. Kalam mereka ni kalau banding dengan ustaz-ustaz lain sama juga. Ayat Quran yang sama. Tapi bila kita duduk dalam suasana itu, baru ni pun saya terasa bila pergi Pulau Perhentian baru ni 3 hari. Saya tak duduk dalam majlis pun saya terasa pulau tu macam ada aura yang saya tak tahu Abang Ismail rasa tidak. Ya Allah. Saya rasa sangat kuat aura tu. Betul. Sayalah jemaah 3 orang jemaah terakhir yang meninggalkan Pulau Perhentian. Tapi yang lepas yang ni saya tak pergi mana. Baru ni lagi kuat aura dia. Saya kata ya Allah, ini kita tak ada majlis ni. Kita rasa, tapi kita terasa percampuran kita, pergaulan kita, walaupun yang datang tu macam-macam latar belakang dia, tetapi seolah-olah Allah telah tutup kita semua ni. Allah satukan kita seperti rasa macam berada di zaman Nabi SAW bersama dengan para sahabat, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Suasana itu. Jadi kalau kita berbalik kepada cerita tadi, orang yang telah membunuh 100 orang tadi pun, kita tengok kasih sayang Allah Ta'ala, baru berniat, belum buat lagi, belum pergi lagi, tapi bila baru melangkah je rahmat Allah dah turun. InsyaAllah. Jadi dia mati betul-betul di tengah jalan. Maka Allah SWT yang Maha Pengasih hantar dua malaikat. Malaikat rahmat pun turun nak ambil dia ke syurga. Padahal dia belum baiki diri pun. Belum bertaubat pun lagi betul-betul. Dia baru cuma nak bergerak, nak jadi baik. Nak tunjuk pada kita ni betapa Allah Ta'ala ni menyambut kedatangan kita. Kalau kita nak kembali kepada dia, kita nak bertaubat pada dia, nak islah diri, nak baiki diri ni, baru gerak sikit, Allah SWT dah peluk kita dengan rahmat dia. Masya Allah. Jadi malaikat rahmat turun, katakan aku nak bawa mereka ni, roh ni ke syurga. Malaikat azab pula turun, kata kami ni, roh ni milik kami, sebab dia tak pernah buat kebaikan, sembahyang pun belum lagi, baru nak bertaubat, baru nak insaf. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah, ditakdirkan jenazah itu berada di tengah-tengah. Jadi malaikat rahmat pun tak boleh ambil, malaikat azab pun tak boleh ambil. Allah turun malaikat ketiga pula sebagai pengadil, Masya Allah, sebagai hakim. Malaikat ni cakap Allah Ta'ala suruh ukur jarak antara kampung yang dia nak rela ni, kampung yang dia berdosa ni, dengan kampung yang dia nak rela, nak bertaubat ni, mana jauh, mana lebih dekat. Kalau lebih dekat ke sini berarti milik malaikat azab. Masya Allah. Seandainya roh tadi mendekati kampung yang dia nak rela, nak hijrah tadi, berarti jenazah ini milik malaikat rahmat. Padahal ya Allah, kita kata hamba ni seumur hidup berdosa dan bunuh 100 orang, tetapi masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala peluang untuk bertaubat, mendekati Allah Ta'ala. Sebagaimana janji Allah dalam hadis kursi, barang siapa mendekati aku sejengkal, aku dekati kepada dia dalam sehasta. Siapa yang datang mendekati aku, bertaubat pada aku, baiki diri, islah diri, satu hasta, aku datang mendekati dia sedepa. Siapa datang mendekati aku dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala kata rahmat aku akan mencurah datang menerpa dia seumpama orang berlari. Masya Allah. Jadi kita buat sikit, Allah buat lebih. Hamba manusia ni, Masya Allah, betapa bertuahnya kita sebagai manusia ni. Kita memang banyak dosa, tapi dosa kita ditutup keaiban kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita buat salah pun Allah tutup aib kita. Sedangkan umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW, kalau mereka buat dosa, Abang Ismail, ada kesan dosa tu ditulis di dahi mereka. Ditulis di pintu rumahnya. Ditulis di pintu rumahnya. Dan ditulis pula kaedah bertaubat. Masya Allah. Dan diberatkan oleh Allah Ta'ala. Nak bertaubat tu berat. Tak cukup dengan istighfar. Maknanya kita ni umat Muhammad ni rasa memang Allah lebihkan umat Muhammad. Masya Allah. Ni, umat puasanya, ibadah kita yang sedikit. Masya Allah. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Memang yang pertama hubungan kita dengan umat Muhammad SAW. Tapi kerana kita ni umat bongsu, umat terakhir sebelum kiamat, jadi Allah Ta'ala pendekkan umur kita, sedikit ibadat kita, menggembirakan Allah, meredakan Allah. Dosa kita yang banyak pun Allah kata kalau sampai ke langit pun dosa kamu, satu kali je kamu datang ucap istighfar pada aku, ghafartu laka fala ubali, aku datangkan keampunan seluas dunia ni untuk sambut kamu, Masya Allah, wahai umat. Masya Allah.